Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat kuah kacang yang sangat ringkas. Okey, jom kita tengok caranya. Okey, ni kita nak rebus nasi impik kita dah. Semua orang mesti tahu belakang cara rebus nasi impik ni. Nasi impik ni kita beli yang dah siap pack gini, kita balik rebus dah. Rebus sampai dia kembang gini. Lepas tu kita tunggu sampai dia betul-betul sejuk. Untuk kalau kita nak potong tu lagi comel lah potongan kita bila nasi impik kita ni sejuk. Kita nak tunjuk cara buat kuah kacang pula. Kita nak kisar bawang merah, bawang putih, halia, lepas tu serai. Ni kita ada juga cili kering dalam 1 genggam lah, lebih kurang cili kering ni dah. Lepas tu kita masuk ke air, lepas tu kisar sampai bahan-bahan kita ni dia hacur. Lepas kita blender tu, kita letak tepi dulu dah. Ni kita nak goreng kacang dulu. Kita nak goreng kacang ni, saya nak goreng dengan minyak. Kalau nak sangai kacang tanpa minyak pun boleh juga. Tapi saya nak cepat. Jadi saya goreng dengan minyak. Bila kita goreng dengan minyak ni, dia cepatlah masuk kacang kita dah. Lepas tu kacang kita ni kita kena goreng sampai dia betul-betul garing. Jadi kita kena kata selalu balik-balik ke kacang ni. Sebabnya kita takut dia hangit. Kalau kacang kita tu dia hangit, dia akan rasa pahit kuah kacang kita. Kacang tanah ni saya guna anggaran dalam 2 cawan lah. Sebab kita nak buat tak banyak sangat kuah kacang kita ni dah. Bila kita tengok dia dah garing tu, kita terus angkat kacang kita. Lepas tu kita sejukkan sekejap, kita akan kisar kacang kita ni. Saya tak buai pun kulit kacang tu. Kalau awak nak buai, awak boleh buai. Tapi saya tak buai pun dah. Terus masuk ke dalam blender, masuk ke air. Air ni letak lebih supayanya kacang kita ni mudah kalau kita nak kisar. Kalau letak air kurang, susah nak kisar dah. Kisar tu jangan kata hacur sangat, jangan halus sangat. Ni kita nak tumis bahan hok kita kisar mula-mula tadi, bahan bawang apa tadi dah. Bahan-bahan kita ni kita akan tumis sampailah dia pecah minyak dah. Kalau kita nak buat kuah kacang ni dia ada banyak jenis. Macam setengah tu tumis dengan minyak. Lepas tu yang satu lagi tu boleh kata tumis dengan sate. Tapi kita nak cepat ke, kita tumis dengan minyak. Kalau kita tumis dengan sate memang lambat. Tapi saya ada buat video sebelum ni kuah kacang tak perlu pakai minyak. Dia tumis dengan sate dah. Tapi hari ni kita nak buat cepat-cepat, nak buat ringkas, nak buat mudah, kita tumis dengan minyak. Lepas tu bila pecah minyak tu kita masuk ke kacang hak kita kisar tadi. Kisar kata kacang ni jangan kisar kasar sangat, jangan kisar halus sangat. Lepas tu saya nak masuk ke terus nisel dalam 2 keping ataupun gula melaka lah nisel ni dah. Kita kacau lagi, lepas tu kita biarkan dia mendidih. Nak buat kuah kacang ni memang ambil masa yang lama lah. Sebabnya nak suruh kuah kacang kita tu dia sedap. Kita kena selalu kacau lah. Kacau dah, kita takutnya bahagian bawah tu dia hangit. Sebab dia akan mendak kacang tu. Ni bila dia dah mendidih, nisel kita tadi sudah cair. Jadi saya nak tambahkan cuka makan untuk kata bukan nak bagi dia rasa masak dak, sebabnya kuah kacang ni dia manis. Jadi kita letak cuka tu untuk bagi rasa lagi sedap kuah kacang kita. Macam kalau tak ada cuka, awak letak asam keping. Tapi kalau letak cuka dia lain rasa dia daripada kita letak asam keping. Lepas tu kita masuk ke santan. Untuk rasa lemuk kuah kacang kita ni dah. Ni saya guna santan cair lah. Santan cair kita masuk ke dah. Lepas tu kita akan masak lagi kuah kacang kita ni sampai dia keluarkan minyak. Biar dia pecah minyak betul-betul. Barulah dia kata kita makan tu rasa dia tu sedap. Sambil saya duk kacau ni awak boleh tengok dah. Tu kacang yang saya kisar tadi. Nak kata hancur sangat tu tidak juga. Nak kata kasar sangat pun tidak juga dah. Ni nampak lagi, masih nampak lah kacang tu. Kalau kita kisar macam kasar sangat pun tak sedap juga. Dia tak ada rasa lemuk kacang tu. Kena pandai-pandai lah hejah masa kisar kacang tu dah. Lepas tu ni saya nak tambah juga gula. Sebab dengan ni saya tadi saya letak 2 keping tu tidak berapa manis. Jadi kita kena tambah gula, kena tambah juga garam. Macam saya hari ni saya buat kuah kacang warna dia agak kemerahan sikit. Biasa buat warna gelap-gelap gitu. Sebab kita letak nisel lebih dah. Tapi hari ni kita nak buat kuah yang warna merah sikit dah. Nak kata merah sangat pun tidak, nak kata gelap sangat pun tidak. Lepas tu ni tengok saya masak sampai dia bertukar warna. Bertukar warna menampak jadi warna gelap. Sebabnya kita masak lama dia betul-betul pecah minyak. Kuah kacang ni kalau nak sedap ke,
dia kena panas ke. Macam kita masuk dah hari ni, lepas tu esok tu kita panas ke balik. Dia lagi sedap. Ni kuah kacang saya ni dia sudah masak dah. Jadi saya nak makan dengan nasi impik lah, ataupun Kelantan kata nasi kapik. Ni kalau ada sate ni ke, dia lagi sedap. Tapi hari ni saya nak makan dengan nasi kapik sajalah deh. Buat rasa-rasa ni boleh lah. Kalau awak nak buat kuah kacang yang kata sangat sedap, tapi bahan-bahan tu sangat ringkas, awak boleh je ikut resepi yang saya share hari ni. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.